Hey, Abang Kimi. Apa ni? Siapa nama Kimi kat sini? Siapa nama Kimi kat sini? Weh, dia borong eh? Dia beli sampai 10. Ya Allah. 10. So dekat dalam ni ada total ada 10 tin Easy pembasmi lipas dalaman kereta Yang ni ni. pula banyak-banyak ni apa pula eh? Ni semua Easy. Inilah Easy pembasmi lipas yang korang order tu. Tadi lepas subuh kita dah run, kita dah start live dan sekarang pukul berapa? Dia dekat pukul 1. Sekarang ni korang tengok inilah hasil yang kita dapat kawat dekat dalam live. Inilah barang-barang korang. Eh, satu guni ni cecah 400 parcel tau. Ini nampak ni 2 guni. Dekat 1000 parcel hari ni eh? Dekat 1000 parcel hari ni. Padu masa hari Easy ni. pembasmi lipas dalaman kereta saja. Korang tengoklah Easy pembasmi lipas dalaman kereta ni dia lah yang boleh curi kuih raya korang dalam kereta, yang boleh curi korang punya makanan dalam kereta. Korang tengoklah Easy pembasmi lipas dalaman kereta ni, cara guna adalah senang. Harga dalam murah. Cara guna dia, first kali korang just start enjin kereta, hidupkan aircon, buka full volume blower, ambil tin Easy, goncangkan dulu, tekan button Easy dan biarkan dalam kereta selama 10 hingga 15 minit. So korang yang mana dapatkan Easy pembasmi lipas dalam kereta? Korang nak dapatkan kat mana? Korang tekan dekat beg kuning sebab Mek Esa dah letak dekat beg kuning. Jangan ambil 1, ambil 2, ambil 3, lebih jimat, lebih balut. Pergi tengok dekat beg kuning sekarang. Mek Esa dah letak dekat beg kuning. Pergi tengok dekat beg kuning sekarang, okey? Bye-bye.